Buka mata je, saya macam dalam longkang. Saya cakap, "Uish, apa hal ni?" Sebab saya rasa macam mimpi ke, macam main-main ke, apa ke kan. Lepas tu saya buka-buka mata, orang dah suluh mata saya. Dia jerit-jerit lah. Lepas tu saya buka mata pun saya dah dengar dah orang jerit-jerit. Dia cakap 3 orang mati. Macam mati. Saya pula, siapa pula mati? Tapi saya ingat saya gerak 4 orang, takkanlah ada orang mati. Assalamualaikum semua, nama saya Muhammad Ahmad Danish bin Muhammad Ridwan. Saya adalah satu-satunya mangsa yang terselamat daripada kemalangan yang terjadi di hadapan UiTM Dungun pada tarikh 9 hari bulan 10. Saya merupakan seorang pelajar jurusan Perakaunan. Assalamualaikum, saya ibu saudara kepada Ammar. Saya mewakili ibu dan bapa kepada Muhammad Ahmad Danish yang tak dapat menghadirkan diri untuk hari ini. Jadi kalau untuk arwah kawan saya pertama iaitu Khairil, saya mula rapat dengan dia start daripada SEM 2, tapi saya kenal dia daripada SEM 1 lah. Macam kenal daripada kawan kepada kawan. Nak jadikan cerita, SEM 2 kita orang satu college. Jadi dekat situ dah start rapat, dah jadi kawan masak lah. Kalau untuk saya, dia dengan saya tu kira, okey, nak masak apa hari ni? Okey, ikut je. Jadi kita orang pun rapat dekat situ. Jadi seorang lagi Muhammad Akmal tu, Wak lah orang panggil dia Wak. Wak tu memang saya rapat daripada SEM 1 lah. Bilik saya sebelah bilik dia. Saya pergi mana-mana mesti dengan Wak. Memang daripada SEM 1. Lepas tu orang mesti tahu daripada MDS. MDS tu macam orientasi UiTM. Orang tahu yang saya mesti ada dengan dia. Maknanya kalau keluar, orang tanya saya, mana Wak? Lepas tu kalau Wak keluar, orang akan tanya, mana saya? Kira rapat daripada SEM 1. Nak dikatakan SEM 2, dia dapat kolej jauh. Dia renggang lah. Tapi dia pernah datang kat kita orang, dia cakap, bukan jiwa aku lah duduk kolej jauh-jauh. Dia cakap macam tu. Sebab geng kita orang dah jauh dengan dia. Sebab dia je seorang yang kos lain. Kita orang semua kos account, dia kos food service. Lepas tu seorang lagi Kuadib tu pun saya start rapat daripada SEM 2. Tapi kenal semua daripada SEM 1 sebab SEM 1 saya ada join tournament futsal. Jadi satu team dengan dia. Tapi time tu mula-mula saya tak kenal dia. Saya anggap dia macam budak kos lain lah, budak orang kutip. Tapi dah masuk SEM 2 baru saya tahu lah dia ni main satu futsal dengan saya. Tu lah. Memang kita orang SEM 2 tak tahu macam mana nak cakap. Tapi memang jadi rapat lah semua sebab satu college. Dengan Adib tu saya lagi banyak berborak tapi tak banyak nak capture the moment orang kata. Sebab dia kadang-kadang dia masuk bilik saya borak tiba-tiba. Macam randomly. Tiga-tiga selalu gak macam tu. Tapi yang paling rapat memang Akmal lah, Wak tu. Daripada SEM 1 sampai SEM 3. Kita kata dia tua sikit kan? Dia tua sikit. Kita orang panggil dia, macam kita orang ni umur 20 time tu. Dia pula umur 24. Kita memang panggil dia orang tua je. Bila saya ingat balik, hari kejadian tu, saya ada plan nak masak spaghetti carbonara dengan arwah Khairil sebab ada lebih-lebihan kan. Saya dengan dia sebenarnya dah beli bahan lama dah, cuma dia tak cukup. Bila tak cukup tu saya duduk tanya dia 1 minggu tu. Saya tanya bila nak beli sampailah hari Rabu lah. Saya pun tanya dia lepas koko boleh? Dia cakap okey. Tu yang saya macam okey, kita pergi lah. Jadi dekat juga pukul 7 time tu sebab kita orang ingat tak banyak beli barang kan. Jadi kita pun turun macam biasa apa semua. Tapi sebelum turun tu ramai lepak bilik saya. Kira ramai-ramai lah sekali dengan Khairil sekali lah. Kita orang ikutkan plan 2 orang je, tak ada sesiapa pun. Lepas tu baru je keluar daripada college, saya terserempak dengan Akmal dengan Adib. Dia tengah naik satu motor. Lepas tu dia tanya saya, nak pergi mana? Wak memang macam tu lah. Dia tak boleh nampak saya pergi. Saya keluar seorang, dia tak boleh nampak. Dia memang, nak ikut. Walaupun saya kata keluar pergi Dobi ke, memang dia nak ikut. Saya pun cakap, ikutlah. Kau nak ikut, boleh je. Lepas tu kita pergi lah. Pergi dekat satu pasar raya ni. Memang dekat time tu memang saya tinggal cari barang sikit-sikit je. Time tu dekat pukul 7 kot. Tapi memang
masa tengah beli tu, kalau ikutkan saya sakit perut time tu. Saya memang tak tahu nak cari tandas. Tiba-tiba hilang sakit perut tu. Saya cakap, jom balik. Nak balik tu semua mudah. Saya memang ingat sampailah sebelum saya kena langgar tu. Tapi bila kena langgar tu saya tak ingat macam mana. Tahu-tahu buka mata je, saya macam dalam longkang. Saya cakap, ish, apa hal ni? Sebab saya rasa macam mimpi ke, macam main-main ke, apa ke kan. Lepas tu saya buka-buka mata, orang dah suluh mata saya. Dia jerit-jerit lah. Lepas tu saya buka mata pun saya dah dengar dah orang jerit-jerit. Dia cakap 3 orang mati. Macam mati. Saya pula, siapa pula mati? Tapi saya ingat saya gerak 4 orang, takkanlah ada orang mati. Saya diam je lah dulu. Lepas tu saya gerak-gerak badan. Saya cakap, ini bukan mimpi dah, ini dah sakit lah. Macam speechless orang kata. Macam tak terkata lah. Itu yang keluar sendiri daripada longkang tu? Saya macam, sebab longkang basah, jadi saya keluar tapi tak larat lah. Lepas tu kawan pun ada cakap gak, saya cuba bangun sendiri daripada longkang. Tapi ada polis bantuan kot, nampak dia tolong angkat saya dekat rumput berdekatan dekat longkang tu. Tapi time tu memang saya spek mata pun dah tanggal apa semua. Jadi memang pandang atas. Benda yang pertama saya fikir dah nak meninggal. Saya memang fikir macam tu lah. Jadi saya pun mengucap, saya istighfar dulu, siap-siap. Memang saya fikir tu je. Saya cakap, kalau dah ujung ni mungkin ini peluang terakhir lah orang kata kan. Tapi alhamdulillah dapat lagi peluang hidup. Saya fikir macam tu ke. Sebab bila saya dah dekat rumput tu, diorang terus check diorang terus check apa ada patah ke tak, dia suruh angkat tangan. Tapi dalam tu memang dah tak nak berborak tapi orang ajak saya borak. Sebab orang tak nak bagi dah tidur. Betul. Sebab diorang borak pun saya angguk-angguk giling. Sebab saya dah malas nak berborak kan. Sebab saya tak tahu time tu apa jadi, sama ada kita orang main-main ke dekat motor jatuh ke kan. Dia tak tahu punca orang kata jatuh, jadi macam tu. Jatuh licin ke, kita tak tahu. Sebab time jatuh terlalu pantas. Terlalu macam tahu-tahu dah dalam longkang. Waktu kejadian tu, yang tu je lah saya ingat. Sampai saya naik ambulans. Lepas tu saya dah tak sedar kan, pingsan kan. Tapi dalam ambulans tu saya duduk istighfar lagi lah. Memang saya cakap sempat ke ni. Tapi memang saya nafas pun dah berat lah time tu. Saya cakap, kalau sempat lah, kalau tak sempat tak boleh buat apa lah. Waktu saya bangun tu, saya memang ada teringat macam, apasal ni? Sebab dah jatuh kan, kita macam mana kawan-kawan aku ni, okey ke tak? Tapi macam saya cakap lah, bila bangun je orang cakap 3 orang mati. Saya pun, alamak. Sebab 4 orang gerak, tiba-tiba dia cakap 3 orang dah mati, dah sah dah pun. Saya dalam hati, astagfirullah, apa jadi ni? Macam tu je. Masa saya jujur cakap, memang benda tu laju sangat sampai saya tak ingat. Tak ingat apa pun terjadi waktu kena langgar ke, sewaktu kena langgar, lepas tu sewaktu kena serip, memang tak ingat. Tapi waktu saya balik UiTM, ada seorang polis bantuan, saya berborak dengan dia waktu balik. Dia cakap, memang bunyi tu kuat sangat. Kuat sangat. Sampai, tapi berlaku macam kejap je. Tapi kuat dan kejap. Pam macam tu. Lepas tu dah bunyi berseret macam tu. Jadi waktu dah, kan saya kata dalam ambulans tu saya dah pingsan. Jadi saya bangun-bangun je dalam hospital. Saya sedar, saya macam, dah dalam hospital lah. Mana hidup lagi lah, alhamdulillah. Lepas tu saya pun hanya ikut prosedur je. Dia tolak saya sekali. Diam je, tak ada tanya apa-apa. Tapi dia ada tanya macam ni kat saya. Tahu tak kawan awak dah meninggal? Saya tahu. Tadi saya cakap, maknanya betul lah ada orang. Saya dapat confirmation lah. Tapi time tu saya masih lagi clueless. Tak tahu apa yang terjadi sebenarnya kat saya. Saya macam mana? Kena langgar ke? Macam mana jatuh ke? Macam mana boleh meninggal ke? Siapa yang langgar? Saya tak tahu lah. Tapi bila saya sedar tu, dia buat x-ray dulu yang saya ingat lah. Dia tolak saya. Tapi memang badan saya semua sakit sangat lah time tu. Memang kalau gerak pun dia orang paksa lah. Sampai diorang kena angkat saya tak boleh gerak sendiri. Lepas tu diorang buat x-ray. Saya pun okey, ikut je lah. Angkat tangan apa semua. Okey, dia kata, awak tak ada patah. Kan. Okey, tapi dia pakaikan saya sarung leher lah. Sebab saya dapat rasa leher saya sakit kan. Kalau tak ada benda tu, rasa macam nak gerak sendiri tu tak ada support. Jadi saya cakap kat dia, boleh tak saya nak pakai ni? Okey, boleh, dia kata. Saya dalam hospital, saya banyak
Saya tak tahu tu pengsan ke atau tertidur ke. Hilang ingatan macam tu. Saya rasa macam kejap tak sedar, kejap sedar. Lepas tu bila dia nak buat operation lah, sebab dia kata tak ada patah tapi ada luka yang besar lah. Lepas tu saya dah expect lah dia akan jahit. Dia kata awak kena jahit. Okey, saya cakap boleh saya tengok dulu luka. Lepas tu doktor cakap boleh, macam mana awak nak tengok? Pakai telefon lah. Saya cakap kat doktor tu. Doktor tu pun ambil gambar dekat kepala. Kepala tak nampak sangat lah. Dekat kaki. Lepas tu belakang telinga. Dekat telinga. Lepas tu saya cakap macam ni ke luka dia? Macam terkejut lah. Sebab besarnya. Bila dia dah suntik bius tu yang paling sakit lah dalam menjahit tu. Sebab jahit tu tak rasa. Suntik bius saya rasa 4-5 kali ke lah. Memang saya dah ketuk-ketuk dah katil tu. Saya cakap ini kena tahan nak tak nak. Tapi saya tak jerit lah. Saya macam ketuk sampai pengesan nadi yang tut kan. Saya sampai tahan nafas sampai tut macam tu. Itu lah yang saya masih lagi tengah tak tahu apa jadi. Tapi dengar doktor, ada 2 orang kot doktor tu borak. Dia cakap macam Mona Fendi muka orang. Lepas tu saya cakap siapa yang langgar ni? Awak tahu tak awak kena macam mana? Okey, saya pun cakap tak tahu. Okey, awak kena langgar dalam kereta ni. Oh, kereta apa? Saya tanya lah. CRV. Saya terkejut lah. CRV besar lah. Habis kereta tu hancur dia kata. Motor macam mana? Motor lagi hancur. Alamak. Tu yang saya macam patut lah saya nampak lah. Tapi saya tak tahu lagi kawan-kawan saya meninggal sebab apa lah time tu. Tapi dia tanya balik, kawan-kawan tahu tak dah meninggal? Dah. Dekat 3 orang juga lah tanya saya. Saya cakap dah tahu lah. Lepas tu ada orang tanya nombor telefon mak ayah semua. Saya cakap tahu lah. Lepas tu ada orang cakap kawan-kawan UiTM awak dah tunggu ramai dekat luar. Kes besar ke apa ke sebab ramai tahu kan. Lepas tu dia cakap kes awak ni dah viral. Lagi saya terkejut. Saya tak pernah viral, tiba-tiba viral benda macam ni kan. Saya cakap alamak, sebab apa Saya pun tak tahu doktor tu cakap. Jadi lepas dah habis jahit semua, dia kata ada seorang doktor lah, doktor UiTM tu datang, Dr. Zaizul dia datang untuk jadi wakil lah kepada ni, untuk bagi tahu kat pihak UiTM macam mana keadaan. Jadi dia dah ambil gambar semua. Saya kalau orang datang, semangat saya tu lain macam. Dia cakap kat saya, dah boleh posing lah. Tapi saya buat macam ni je lah. Jadi dia pun macam, dia kata tahu kawan awak meninggal semua okey semua. Saya pun borak-borak sikit. Dah tu je. Lepas tu saya tidur balik rasanya. Sebelum saya tidur tu dia pergi x-ray lagi, kali kedua. Time tu pukul 1 lebih kot. Lepas tu saya bangun, pergi x-ray lagi, kali ketiga. Lepas tu dia ada cakap macam mana, dia cakap kat saya, okey awak dah tak ada batang bagi tahu mak ayah awak yang kita tak payah pindah ke HSNZ dekat Kuala Terengganu. Mula-mula dapat berita tu macam itulah. Kawan kepada ayah kawan dia datang jumpa ayah Ammar ni. Dia kata Ammar accident, kes tu dah viral, 3 meninggal. So tak tahu kebenaran dia. Tapi nama Ammar nama yang paling atas, nombor 1. Lepas tu Kok Adib dan yang lain kan. Dan 3 senarai yang meninggal tu. So ayah dia ni dah tergamam, tak tahu nak buat apa. Pakcik dia ni rumah dekat situ. Ayah kepada kawan Ammar ni ajak pergi situ. Dia dah tak tahu nak cakap apa, dia pergi jumpa adik kami. Kebetulan pula adik tu ada adik yang lain, 2 orang lagi kat situ lelaki. So kat situ dia minta orang tu ceritakan apa yang terjadi. Diceritakan okey yang bila adik-beradik yang lain dah tahu, so semua bertenang, call adik-beradik yang lain, bagi tahu Ammar accident. Sekarang kalau nak tahu apa-apa perkembangan, cuba cari Nahas UiTM Dungun. Dia kata macam tu je. Masing-masing. Cuma satu je adik saya ada bagi tahu. 3 orang meninggal. Tapi tak tahu siapa yang meninggal, dia kata. So bila macam tu, masing-masing duduk terdiam dulu tahu. Sebab keluarga kami pernah 2 kali kemalangan meninggal. Jadi masing-masing terdiam, terduduk dulu, istighfar dulu, mengucap dulu, tenangkan diri masing-masing kan. Okey, dia orang yang dekat KL berbincang siapa yang akan pergi ke Terengganu, adik-beradik ni. Kebetulan sebab ada seorang adik tu dia sakit, pakcik si Ammar ni lah. Dia memang sakit, jadi adik seorang lagi kena temankan dia. Adik yang duduk dengan saya kat kampung kena hantar ayah Ammar dengan mak Ammar ni ke Terengganu. Dan keretanya pula dekat kampung. Dekat kampung dengan saya, dekat rumah saya. So saya
kena keluar ke Seremban hantar kereta tu dengan anak buah saya sebab pakcik si Ammar yang nak bawa ayah dia ni ada dinilai. Dia memang keluar malam tu. Dia dengan kawan dia. So, saya pula memandulah malam tu pukul 10 malam hantar kereta ke Seremban dengan bawa lah dengan pakaian dia semua sebab kita tak tahu apa jadi kan 2-3 hari ke kan. So, jumpa dekat Seremban. Dalam pada kita dengan berita yang macam tu menggigil-gigil tu, drive je lah. Drive, hantar kat dia kereta, lepas tu balik ke kampung balik. Pakcik dia ni pesan dengan anak buah yang seorang lagi, sepupu Ammar ni lah. Awak duduk kampung, kalau apa-apa jadi, kalau Ammar yang meninggal, awak bersedia uruskan di kampung. Saya dengan pakcik yang lain, dengan ayah Ammar pergi ke Terengganu, dia kata. Masa tu memang tak tahu nak cakap macam mana kan, situasi. Lepas tu kakak saya pula, bila dibaca berita tu, nama Ammar yang atas sekali kan, dia dah menangis-nangis. Lepas tu kita orang cakap, jangan percaya apa-apa berita, melainkan daripada berita sahih saja. Kita orang cakap, buat solat hajat dulu masing-masing, doa je, berzikir. Kita doa je, mana yang terbaik Allah lorongkan ke situ, macam tu je. So malam tu, dalam grup family, kita orang senyap je. Tak payah cakap apa-apa. Sebab nak pergi ke Terengganu, kita tak tahu apa jadi kan situasi. Kalau Ammar selamat, nanti mesti duduk hospital bukan sehari dua kan. So masing-masing, sebab kita orang ni adik-beradik dah biasa bersatu. Apa-apa jadi pun, kena hadap bersama. So, ada yang transfer duit untuk belanja minyak, tol semua makan, masing-masing macam tu lah. Adik tu bawa lah ayah Ammar dengan mak Ammar ke Terengganu dengan seorang lagi adik. Dia pergi ke sana. Bila pukul 1 lebih, dia bagi tahu Ammar dah stabil, tak jadi dia hantar ke hospital Kota Terengganu kan. Alhamdulillah masing-masing dah tenang. So saya cakap siapa nak tidur, tidurlah. Dah pukul 1 lebih tu kan. So masa tu saya sebelum dapat kesahihan yang sebenar, saya memang search dulu bila dah sampai kat rumah dah hantar kereta tadi kan. Search, cari berita. Apa sebenarnya? Kenapa nama Ammar yang paling atas? Kenapa nama Ammar paling atas? Memang betul ke tidak? Dia meninggal ke tidak? Lepas tu bila ada saya nampak komen staff hospital kata, sebab ada yang cakap Ammar meninggalkan di komen kat situ. Tak, Ammar dia dah stabil. Dia kata. Bila dia kata dah stabil, ada satu orang tu, dia kata masa Ammar di tempat kejadian, dia ada kat situ sebelum naik ke ambulan, memang dia kata dia dengar Ammar beristighfar. Tu saya kata alhamdulillah, masih ada lagi peluang untuk dia. Tapi faham-fahamlah bila aksiden ni kita tak tahu situasi apa akibat yang berpanjangan kan. Sebenarnya ketakutan di situ, tapi kita reda je, apa yang Allah nak bagi kita terima je. So bila ayah dia dah sampai ke Terengganu, ayah dia dengan mak dia tak sanggup nak tengok dulu tau. Pakcik dia yang pergi tengok dulu. Dia 2 orang tadi tu. Dia dah tengok, dah sahkan semua, nampak okey, baru bagi mak dengan ayah dia masuk. Jangan bagi dia, kita takut dia tak boleh terima situasi tu kan. Dia dapat cakap, dia tenang apa semua, baru bagi. Dia tak boleh bangun mula-mula tu. Dan 2 hari. 2 hari tak boleh. Memang 2 hari saya baring, tak boleh. Kalau bangun confirm pening kepala. Bangun tu macam huyung ayang nak jatuh balik. Tu yang okey lah, hospital tu katil dia boleh apa yang boleh pakai remote tu. Jadi kalau saya nak duduk okey, saya buat baring tapi naikkan. Jadi dekat situ ada pening kepala. Dalam 2 hari baru nurse kata awak kena bangun ni, tak boleh lama-lama. Jadi saya pun bangun. Nangis. Bangun. Sakit. Bangun memang dia kata bangun, pegang saya, dia kata. Saya pun bangun macam ni huyung ayang saya. Dia cakap tak apa, kuat je. Memang macam nak pengsan balik, nak jatuh. Lepas tu saya pun okey tak apa, biar lu tarik nafas lu. Lepas tu dah okey, dia suruh jalan pula. Tapi kaki saya tengah sakit. Time tu kaki tu kaki luka besar sangat. Berjahit kan. Lepas tu saya cakap jalan. Jalan lah, saya pun jalan sikit tu lah. Lepas 2 hari, first saya mandi biasa. Itu pun sakit juga sebab 2 hari pertama tu dia mandikan macam mana, dia suruh teleng, lepas tu mandi. Time tu saya baru tahu belakang saya ada sakit. Belakang saya tu penuh luka panjang, berseret, luka seret sampai ke punggung. Daripada leher sampai ke punggung.
Daging tu sekali terseret. Dia dekat hospital 5 hari. Hari ketiga yang hari ketiga bangun. Udah minta dengan doktor, tanya dengan doktor tu boleh tak kalau nak buat apa-apa. Boleh tak nak buat apa-apa dekat budak ni. Sebab nak bantu dia, bagi dia boleh duduk elok balik kan. Doktor tu kata boleh. So dia buatlah macam chiropractic. Untuk tarik bahagian-bahagian badan dia yang mana apa. Dia paksa lah, nangis-nangis lah video dia. Urut lah, dia urut. Dia urut bahagian-bahagian tertentu. Dengan dia bahagian yang ada masalah. Aku puntur. Aku panca. Aku panca. Sebab kata selalu sakit kepala tak hilang tu kan. Dia buat aku panca kat kepala. Barulah dia stabil. Kalau pada pihak saya lah, saya dapat rasa yang macam mana pening kepala dekat saya tu masih ada lagi lah sampai sekarang. Tapi benda ni on off. Dia benda ni jadi macam transition daripada kita baring ke berdiri. Benda tu memang rasa pening dia kuat tapi sekejap. Dia macam pening nak jatuh tapi kejap je. Lepas tu daripada bangun nak ke baring, nak ke tidur kan. Tiba pening. Macam tu. Saya tak tahu macam mana sebab dekat hospital CT scan tak diadakan lah. Dia cakap, jadi saya pun dia dah tahu condition, saya pun tak ada lah nak protes ke apa. Saya dia dah tahu aku, tak payah tu ya. Tapi saya ada pergi rawat appointment susulan. Saya cakap lah benda ni, masalah ni kat dia. Dia cakap nanti baru akan ada CT scan appointment yang baru. Jadi saya pun dah buat dah sebab saya pun nak tahu kan macam mana apa yang terjadi sebenarnya kat kepala kan, bahagian yang kita tak tahu. Tu yang saya macam boleh lah sebab memang tu je kesan dia memang bagi saya dia jadi lupa. Tu saya pun dah buat appointment jadi dekat hospital kerajaan, jadi saya pun kena tunggu masa yang lama lah sebab saya nak pergi ke hospital swasta tak seberapa mampu. Kos dia tinggi. Kos yang tinggi. Jadi tak nak masa. Tunggu giliran lah kalau kerajaan. Lepas daripada accident tu saya dapat cuti 52 hari lah dekat 2 bulan. Saya dapat 2 pilihan waktu sakit tu. Dia kata sama ada awak nak extend SEM ataupun awak nak continue lah tapi with risk lah, dengan risiko lah. Lepas tu saya pun time tu tengah susah hati kan benda tu. Takkan kita nak extend seorang-seorang pula dengan kawan-kawan kita tak kenal. Saya pun telefon kawan-kawan saya. Semua saya telefon. Saya telefon kawan kelas saya sebab apa-apa group mate saya untuk assignment kan. Saya telefon, saya tanya macam mana sekarang ni ada orang cakap aku kena extend SEM. Kalau tak extend SEM boleh, tapi kena catch up balik semula lah. Kau boleh tolong aku ke? Semua memang supportive. Tak kira lah satu kelas saya ke kelas lain ke, semua cakap boleh. Dia cakap kita semua mesti tolong kau punya. Jadi saya rasa memang nikmat yang orang kata, nikmat yang orang tak dapat tu nikmat kawan yang baik lah. Situ pun satu rezeki untuk kita lah. Jadi daripada support kawan-kawan tu kita jadi kuat. Support orang lain kita jadi kuat. Kita macam boleh ni. Jadi saya pun cakap kat saya punya PA kelas saya lah. Dia cakap apa keputusan bagi tahu dia, lepas tu buat surat. Jadi saya cakap saya nak continue SEM. Dia cakap boleh. Lepas tu saya pun buatlah surat apa semua. Dia kata cuti awak 2 bulan. Masuk bulan 12. Saya pun anggap tu satu challenge lah untuk saya recovery semua. Untuk sempat tak sebelum bulan 12 tu. Tapi nak dijadikan cerita, waktu recovery tu kaki saya yang jahit ni kena infection. Jadi saya pun dalam hati, sebab dia dah berdarah, dia putih dan benda tu menggelembung. Lepas tu saya pun cakap macam boleh ke ni? Lepas tu saya pergi cuci. Pergilah sebab dia ada bagi tahu luka, dia ada bagi due date lah. Untuk luka kepala dengan telinga awal tarikh dia. Jadi buka tak ada apa-apa, alhamdulillah. Lepas tu dekat kaki dengan ni lama seminggu. Lepas tu saya cakap kat doktor tu, doktor ni sebenarnya ke tak? Dekat saya pergi klinik kesihatan lah. Dia cakap Saya macam, dia kata awak cuci je macam biasa. Alamak, tapi dah aku putih-putih. Tapi bila saya jumpa orang lain kata ni nanah. Saya cakap macam mana ni? Saya cakap mak saya. Lepas tu nak dijadikan cerita, pakcik dia meninggal. Pakcik saya pula meninggal. Pakcik saya yang kata yang masa dapat berita tu kat rumah
ayah dibawa pergi ke rumah pakcik dia tu. Pakcik dia tu yang meninggal. Pakcik saya tu kira macam dia lah yang banyak ajar saya. Sebab saya daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 saya kerja dengan dia. Jadi saya dah sakit balik tu dia pula meninggal. Sebab tu kita pun baliklah kampung, cucilah. Duduklah kat kampung. Sebab dia dah tak boleh nak ni, dia dah down. Mak dia pun nanti tak boleh nak handle budak ni, takut emosi terganggu. So kita kata duduk kampung semua. Kita orang berkumpul kat kampung semua. Sepupu-sepupu yang lain pun tak pergi kerja. Seminggu tu semua duduk kampung. So saling menyokong lah. Totally luka saya ni memang sangat sakit. Sebab okey, saya nak mandi hari-hari saya kena buka baju. Tapi baju saya melekat dekat luka. Tapi saya pun serba salah lah, nak macam mana. Tapi saya sakit tak boleh nak buat apa. Memang kena orang lain tolong mandikan. Saya tak boleh mandi seorang-seorang. Kalau tengok keadaan dia masa dia mula-mula balik rumah tu kan. Sebab kita orang yang sambut dekat rumah, kita tak bagi mak dia uruskan dia. Kita mak-mak saudara dengan bapa saudara dengan sepupu. Yang mandikan dia pun kita orang buat. Sapukan ubat pun sebab kita tahu mak dia pun dah penat. Dia pun dah emosi tak menentu. Ayah dia pun sama. So malam tu dia orang tidur je. Kita orang lah tidur dengan dia. Dengan mengigaunya, dengan apanya. Lalu saya pasangkan zikir. Zikir dengan bacaan Al-Quran yang ada makna. Jadi so kalau dia tersedarkan, dia dengar benda yang ni. Jangan fikiran dia meracau. Sebab saya dah ada pengalaman kan. So abang sepupu dia lah yang tolong mandikan dia, yang tolong cari baju. Sebab tak boleh pakai Saya t-shirt tak boleh pakai t-shirt biasa. Saya kena pakai kemeja juga. Melekat kan. Sebab dia tak boleh nak angkat tangan angkat lagi. Tangan, tak boleh. Sebab luka penuh. Muka. Abang sepupu dia pergi belikan baju untuk dia. Dia dah boleh pergi ni, terus pergi klinik hari-hari kan. Cuci. Pergi buat spek. Sebab spek saya kan, spek saya dah tak tahu bagaimana. Tapi ada juga macam kita tengah fikir sorang-sorang teman-teman. Kadang serba salah tu ada. Sebab macam mana manusia kadang berfikir, saya cakap kenapa lah aku ajak. Tapi tu lah, saya nak fikir balik, saya cakap ini semua tak ada. Semua ni berjalan sebab tak ada. Jadi kalau tak ada yang bergerak di antara langit dan bumi melainkan izin Allah. Jadi pun saya pun macam tak apa, benda ni dah terjadi, ini tak ada dia. Jadi saya pun mau tak just orang kata continue with the flow, lepas tu biar je, move on. Sebab diorang pun pergi dalam keadaan yang baik. Tak ada patah, tak ada putus-putus. Maknanya jasad diorang semua elok. Jadi saya cakap itu pun satu rezeki untuk diorang. Saya fikir macam tu sebab diorang dah lepas. Lagi satu, diorang pergi bukan dalam keadaan yang dia tengah bermaksiat, dalam tengah berlumba-lumba. Belajar dekat tempat belajar. Itu sebenarnya bila macam tu jadi kita lega. Bukan dalam keadaan dia lalai dengan orang kata, kalau orang kata accident, tengah mabuk ke. Itu macam tu, itu je kita peras. Macam raya sebelum ni masuk SEM 2. Jadi kita orang semua memang bawa makanan masing-masing. Macam Wak pun kadang-kadang Wak kan daripada food service. Jadi dia ni kadang-kadang offer makanan kat saya sebab dia ada kelas kitchen kan. Jadi dia offer makanan kat saya kadang-kadang. Tu yang benda kita rindu. Benda tu lah. Wak bagi makanan, macam Khairil ajak keluar. Macam saya dengan Khairil selalu pergi sukan sama-sama. Macam Adib ke kalau keluar memang dia ajak. Tu yang orang kata kalau masuk tu dia akan rasa macam dulu aku selalu borak dengan dia ni kat sini apa semua. Sebab kita orang memang aktiviti SEM 2 tu malam mesti pergi main volleyball. Malam mesti pergi main bola tampar. Saya, Wak, Adib dengan Kai mesti main. Kita orang satu batch mesti main punya. Batch saya lah SEM 3 tu. Sebab kita orang semua satu batch bonding. Bond kita orang kuat sangat. Jadi nak jadikan cerita, saya masuk benda tu dah tak ada. Siapa yang tak terasa benda tu? Selalu malam orang cakap, hari ni ada tak volleyball? Hari ni ada tak? Macam Wak tu paling semangat lah. Jadi bila dah masuk benda tu tak ada, macam kosong. Macam apa aku nak buat malam ni? Dia jadi macam tu. Macam orang kata jadual kita tiba-tiba kosong. Terasa lah benda tu. Macam kita orang kalau dulu selalu masuk satu bilik borak. Lama sangat. Daripada pukul 10 sampai pukul 2 berborak. Saya tak tahu lah kenapa. Tapi memang lama lah. Berborak macam-macam semua. Lepas tu yang saya teringat balik. 2 hari sebelum tu dah borak lama sangat.
rupanya ini ke nak Rupanya cakap. dia nak Memang pergi. gelak-gelak semua memang time tu. Tapi orang ada tanya saya, tak ada nampak ke tanda-tanda ke. Kalau pada saya tak nampak sebab memang nampak macam biasa je diorang ni. Jadi lepas daripada saya pun dah sihat, saya dah elok semua sempurna kesihatannya, saya pun benda pertama kali memang kena bersyukur lah. Sebab saya lepas je saya bangun daripada accident tu, saya fikir saya masih ada rezeki lagi lah. Sebab tu saya masih lagi hidup sampai sekarang. Saya fikir macam tu je. Maknanya ada rezeki lebih baik untuk saya. Untuk apa? Untuk masa hadapan nanti. Maknanya untuk diorang, rezeki diorang dah tak ada. Sebab tu diorang dah pergi. Dah habis untuk diorang. Maknanya untuk saya ada lagi. Jadi bersyukur tu benda yang paling tahap tertinggi saya boleh buat lah. Dapat berhubung dengan keluarga Khairil, keluarga Kuadib, keluarga Akmal. Diorang semua tiga-tiga memang baik, supporting, bagi support. Macam datang rumah. Kalau dia tak boleh datang, saya pula yang datang sebab saya dah sihat. Macam tu lah. Tiga-tiga saya cakap memang orang kata tu pun patut saya bersyukur. Sebab apa? Sebab tiga-tiga bagi kerjasama, bagi support. Jadi benda paling bagus lah bagi saya. Kadang ada orang terganggu mental sebab benda tu. Kalau untuk saya tak ada lah, sebab tiga-tiga family bagi support. Jadi itulah hasrat saya untuk selepas ni. Saya harap dapatlah bawa semangat diorang untuk habiskan belajar. Jadi saya pun InsyaAllah kalau diberikan peluang saya untuk habiskan belajar ni, saya nak bawa lah ketiga-tiga parent untuk sama-sama dengan saya. Untuk rasakan sekali rasa anak yang habis belajar dapat tamatkan belajar ni, insyaAllah. Bagi pihak keluarga kami bersyukur, sangat bersyukur lah sebab Amar boleh pulih secepat ini, boleh sambung belajar balik. Dan yang paling indah sebenarnya takdir Tuhan tu kan, di sebalik satu-satu kejadian tu, dia bagi kejadian lain yang lebih indah, dapat silaturahim, dapat belajar macam-macam. Memang kami satu keluarga memang bersyukur sebenarnya. Walaupun situasi tu getir orang kata kan, tapi di sebalik kegetiran tu Tuhan bagi pelbagai kebaikan yang lain sebenarnya. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang dah sama-sama tolong doakan kesejahteraan saya punya kesihatan, saya punya keberadaan sepanjang saya daripada aksiden. Sampailah sekarang saya dah boleh sambung belajar semula dan teruskan pengajian saya. Lepas tu saya juga nak ucapkan terima kasih dekat kawan-kawan saya dekat QITM Dungun yang dah banyak support saya, dah banyak bimbing saya untuk catch up balik semua pembelajaran saya. Lepas tu tak dilupakanlah keluarga saya, saudara mara saya, keluarga besar saya yang dah sama-sama tolong bantu saya dalam pemulihan. Sampailah sekarang saya dah sihat semula. Jadi pesanan ringkas lah daripada saya, berhati-hatilah dekat jalan raya. Sebab kalau bukan disebabkan kita, boleh jadi sebab orang lain juga kita berada dalam kemalangan. Untuk netizen pula saya jangan nak sebarang sebar berita. Janganlah percaya sesebuah berita tu terlalu cepat. Sebab kita tak tahu kesahihan dia, dan juga disebabkan kita dah tersebar berita palsu akan menyebabkan mental orang lain terganggu, pemahaman orang lain pun salah. Jadi banyaklah akibat dia. Jadi saya pun nak ucapkan terima kasih kepada pihak yang dah banyak bagi sumbangan kat saya. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh rakyat Malaysia. Maaf zahir dan batin. Semoga kita semua berada di bawah lindungan Allah dan juga rahmatnya, dan semoga kita semua bertambah keimanan dan ketakwaan kepadanya. Amin. So, Wak, Khairil dengan Kuadib, kenangan kita tu memang akan tersemat je dekat fikiran saya. Kemana-mana pun kita pergi, kita tetap kawan. Tenanglah kalau di sana. Doa. Al-Fatihah.